Dalam pembacaan terbaru, saya terjumpa satu formula kewangan yang menarik, mudah tetapi berkesan, iaitu Formula 3E, Emergency, Education dan Enjoyment Fund, yang mana ia sangat sesuai untuk disimpan dalam bentuk emas. Pertama, Emergency Fund. Tabung ini untuk kecemasan, kos perubatan, kehilangan kerja atau apa-apa krisis mendadak. Jika disimpan dalam bentuk emas, nilai kecemasan ini lebih terjamin kerana emas kalis inflasi dan mudah dicairkan bila perlu. Kedua, Education Fund. Pendidikan anak-anak bukan murah. Apabila ia disimpan dalam duit kertas, nilainya makin susut. Tetapi dengan emas, anda sedang membekukan nilai untuk masa depan. 10 tahun dari sekarang, emas yang anda simpan hari ini berpotensi membiayai kos pengajian yang semakin meningkat. Ketiga, Enjoyment Fund. Hidup bukan sekadar kerja dan bayar bil. Simpan sedikit emas untuk percutian keluarga, haji, umrah atau hobi. Bezanya apabila sampai masa untuk anda gunakan ia, nilainya masih kukuh berbanding jika anda hanya simpan dalam duit tunai. Dengan emas, Formula 3E bukan sekadar teori, tetapi strategi kewangan yang realistik dan terbukti. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh isi borang sign up di bio saya atau PM untuk saya bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.